sampai mikir nak macam tamatkan hidup kita sendiri. Pernah rasa nak mati? Ada. Ya? Sungguh-sungguh. Sebab masa kali kedua saya berniaga tu, cawangan nampak buka banyak, tapi tutup pun banyak juga. Baik, Assalamualaikum. Kembali lagi kita pada waktu ini dalam podcast Hidup Ini Keras. Masih lagi bersama-sama dengan kami berdua. Saya Natasha Aimi dan sahabat saya. Ya, pastinya yang duduk sebelah tak berganjak daripada episod awal sampailah hari ini. Saya Arif Muhammad. Ya, kami berdua memang dan pastinya berjanji untuk tampil hijau. Ya, hari ini tampil hijau hari ini dan dah tentunya bukan sekadar baju hijau yang sama. Ya, dah tentunya kita nak bawakan tetamu-tetamu yang pastinya yang akan membuat kita rasa macam inilah rupanya yang daripada cerita seorang yang popular, seorang yang berpengaruh, kan ada 1001 cerita yang kita tidak tahu tentang mereka. Betul. Dan pastinya seperti episod sebelum ini juga kita harapkan satu komen ataupun mungkin juga pandangan yang positif dari anda. Mungkin ada cadangan untuk kami bawakan siapa lagi tetamu, mungkin anda boleh ajukan di ruangan komen juga. Dan ya, kali ini kita bawakan tetamu yang tak kurang hebatnya dan memang kita khususkan slot ini untuk beliau. Betul, datang dari Ganu kita. Betul ke? Jadi dia sampai ke Jauh KL dia ini melalui pantai. Mungkin ditemani penyu. Okey, jadi tak nak buang masa, kita terus saja bersama dengan tetamu kita hari ini. Kita ada Richard, atau lebih popular dengan gelaran Richard is Cooking. Ya, betul-betul. Saya salam bahagia dan salam rindu semua penonton. Macam penjara. Nama saya Richard. Saya terima kasihlah Bernama TV jemput saya mari ni podcast hari ni. Kita pun teruja juga. Nama TV panggil saya Teruja lah. Nyesal lah kalau dah mari dah. Tu dari Terengganu datang tu. Gitulah. Tapi kita nak tahu juga, kita nak mengenali dulu Richard, latar belakang Richard dan sebagainya kan. Nama betul Richard apa sebenarnya? Okey, nama saya Niam Lee Cek. Niam Lee Cek. Niam NYAM. Okay. So kalau biasa Lee Cek tu boleh je sebut, tapi kalau untuk mudahkan kalau kita nak mudahkan orang panggil kita, baik panggil Richard je lah. Alang-alang letak nama Richard lah. Baru orang putih sikit. Jadi nama famous Richard ni dari kecil lah. Kecil tu kita tak pergi cara mana pun. Siapa ke rasanya tingkatan 4, tingkatan 5. Dapat. Sebab biasa kita sebab tingkatan 4, tingkatan 5 ni kita biasa nak gaul dengan orang luar dah kan. Biasa orang tanya, nama benda gitu. Dah keluar dah. Nama saya Niam. Takut orang salah sebut ke kerana ke. Baik, tak apa, kamu panggil aku Richard dah. Sedap sikit senang, mudah. Tapi tu Richard lah. Senang dia sebut. Tapi kenapa ada is cooking? Biasa saya sebut is cooking ni The Rock is cooking. Dan adik dia tu. Yalah, kalau kita tengok dari atas macam lebih kurang sama. Ya, betul. Adik macam bagaikan abang dengan adik. Bagian balik. Okey, Richard berbahasa logat Terengganu kan, sangat fasih. Jadi orang nak tahu Richard, nama penuh Richard pun kita tahulah, nama Cina kan. Jadi kita nak tahu mungkin beragama apa, keturunan apa. Okey. Bangsa apa? Saya kaum Cina, saya beragama Buddha dan saya berasal dari Terengganu, anak jati Terengganu. Itu punya Ganu dia tu, pekak tu. Ganu kita. Okey, kita nak tahu juga Richard is cooking berkenaan dengan masak, betul? Ataupun ahli gusti? Ali Gusti. The Rock? Kata adik The Rock. Okey. Ali Gusti. Tapi bukan. Betul lah. Gusti kat dapur. Gusti juga kita kat dapur ni. Okey, tapi kita nak tahu dulu kehidupan Richard di awal-awal kanak-kanak dulu. Richard daripada family yang macam mana? Orang FF ke ataupun orang kampung biasa je sebenarnya? Okey, kalau ikutkan kita ni orang biasa-biasa je. Kita kita bukan berasal dari keluarga yang kaya, tapi keluarga kita ni cukup-cukup untuk makan je lah.
cukup untuk makan je setakat tu. Bersedana. Bersederhana. Richard ada berapa adik-beradik? Mak ayah bekerja sebagai apa? Okey, kalau adik-beradik saya ada adik puang adik laki adik puang tu adik tengah lah. Puang tu bongsu tu adik laki lah. 3 beradik lah. Adik-beradik. Lepas tu mak dengan ayah pun ada duduk sekali dekat area Kuala Terengganu jugalah. Masa Richard kecil-kecil dulu, mereka bekerja sebagai apa? Masa saya kecil tu, okey, kalau ayah dia kerja sebagai setahu saya dia magak ni magak kereta. Okey. Apa cat tu? kereta. Cat kereta. Mengecat kereta. Apa tu, bentukkan balik body kereta. Okey, macam pomen lah juga. Okey, kalau maknya? Kalau mak tu dia buat admin dulu. Okey. Tapi ni dia kerja macam sales advisor lah. Masih lagi bekerja? Kerja lagi. Okey. Dia umur dia pencen dah tapi dia kerja lagi. Sebab umur tak tahu nak buat benda kan. Ya, orang biasa kerja. Kerja lah. Tapi ayah tu pencen dah lah. Ayah pencen dah. Okey. Baik. Jadi mak dengan ayah kebun gitulah. masih dua-dua masih ada lah. Ada. Alhamdulillah. Sihat okey sajalah. Sihat. Okey, baik. Itu pekerjaan mak ayah. Richard sendiri di sekolahnya macam mana? Sekolah menengah macam mana? Belajar dalam bidang apa? Saya okey masa dekat sekolah kita ni kalau bab belajar kita kurang sikit. Kalau ada pernah saya tengok posting saya post result SPM saya tu. Betul. Tahap belajar tu kita sampai mana dah. Sama. Sama tak jadi risau. Adik abang tadi kan. Lebih kurang je, lebih kurang. Kita rasa tekanan tahu tak kalau macam Agri ke ataupun Tasha ke berpelajaran tinggi kita tak ada, kita sama. Tak ada. Tapi, sebab tu kita jemput Richard. Betul. Richard, tapi yang paling penting sekali kita habis belajar. Ya betul. Keputusan tak apa. Ya, dapat CG berhenti sekolah. Ya. Biarpun CG SPM kita taklah cemerlang sangat tapi sekurang-kurangnya kita ada. Setuju. Sebab macam target macam dulu kalau bahasa Melayu kita fail, kita tak dapat CG SPM lebih kurang sama rasa. Sama kita tahun kita. Gitulah. Tu mujurlah ada CJ. Ada. Janji ada. Gitu. SPM terbuka. Waktu tu. Lepas SPM Richard buat apa? Pak SPM. Okey, Pak SPM ni saya ada sebab Pak SPM ni kita nampak kawan-kawan kita pun sambung belajar biarpun dulu dia belajar baik ke teruk ke dia pun ada sambung belajar juga. Kita pun masa tu niat kita saya nak belajar sedikit kemahiran lah. Sebab dulu ibu bapa kata kalau awak doktor nak belajar gilah belajar sedikit macam kemahiran apa-apalah waktu tu kereta ke buat benda-benda sekurang-kurangnya lain kali tak susah lah nak cari, senang untuk cari rezeki lah bagi kita diri. Lepas tu kita pun ambil keputusan untuk buat ni beki tepung. Masa tu baiki telefon. Baiki telefon. Baiki telefon. Buat repair lah, telefon repair tu sebab nak kata minat gitulah sebab lepas pada SPM tu siapa tahu kita tak ada arah kan masa tu tak tahu benda bidang apa yang sesuai kena bagi kita. Gitu. Kita buat je lah. Lepas tu nak ambil kos kos beki tepung. Lepas tu tahu masa tu selalu ambil kos elektronik. Belajar setahun. Belajar setahun masa tu. Sambil belajar sambil kerja lah. Sambil belajar sambil kerja. Lepas tu pada setahun tu saya pun masuk kerja. Saya pun masuk Singapura cari kerja. Dah pernah sampai Singapura. Masa tu kita nak cari rezeki je kan. Dorang di sisi kawan kita tu Cuk masuk Singapura 2 kali ganda bah. Masa tu 2 kali ganda je. Tapi ni 3 kali ganda dah. Masa tu lah kita pun
ambil keputusan lah untuk masuk Singapura untuk cari kerja. Sebab kebetulan saya ada saudara dalam Singapura tu. Okey. Bolehlah tumpang duduk sekejap rumah dia, tumpang makan sekejap gitulah sambil cari kerja. Kerja sebagai apa tu, Richard? Masa tu? Masa tu saya dok masuk bidang F&B lagi. Saya kerja sebagai ni servis aircon. Servis aircon. Sebab tadi belajar elektronik tu ke? Ya. Ada kaitan ke? Kalau ikut kaitan elektronik tu, kalau diikutkan dia general sangat. Kita boleh pilih lah bidang-bidang apa hak kait dengan elektrik ataupun elektronik tu. Tapi yang penting kali masuk Singapura kita tak ada pilihan. Kita ambil je. Kita ambil je apa kerja hak perlukan orang gitu. Jadi kerja yang betul-betul kerja servis aircon tu lah. Pagi je masa tu. Pagi. Kerja pagi je. Apa jadi betul-betul gamble ni. Saya takut. Wish. Dok sebab servis aircon ni dekat Singapura, dok semua rumah dia orang ni macam rumah apartment kan. Jadi kita nak servis tapi kita takut tinggi. Dok jadilah kalau gitu. Gayak-gayak lah. Gayak-gayak gitulah. 4 hari je. 4 hari je. Suruh resign bagi tahu bos tak? Masa tu dok. Kita buat diam-diam, kita dah pergi. Dah agak dah. Kita buat diam-diam je. Okey. Bos pun dok telefon mari. Rasanya bos tahu dah aku. Biasa dah, bos biasa dah Tak rasanya. dapat gaji lah. Ada pada dapat gaji. Pada hari ni ambil gaji, esok dah mari dah. Gitulah. Gaji hari lah ni. Gaji hari masa tu. Okey, jadi masuk Singapura 4 hari kerja. Lepas tu ke mana perginya tu? Okey, pada tu saya adalah cari kerja yang kedua. Masa tu Dekat Malaysia ke dekat Singapura lagi? Dekat Singapura lagi. Okey. Masa tu dekat Singapura lagi. Buat bakery. Dah start dah. Dah start buat tu bakery tu, buat roti, buat kek semua tu dah. Dalam 2 tahun kot masa tu saya buat. Itu belajar juga ke? Buat sendiri? Belajar sambil buat. Belajar bukan belajar dah, dia kira macam kerja lah. Di kedai bakery lah. Ui, best tu. So, best. 12 jam 13 jam, 14 jam hari-hari. Rasa memang letih tu, memang letih lah, biasalah. Buat kedai roti 2 tahun kalau duk silap saya. 2 tahun, lepas tu barulah saya masuk bidang F&B, bidang masukkan. Okey, jadi maksudnya waktu tu dekat Singapura tu, bila bekerja je dalam kedai bakery tu, masa tu baru datangnya minat Richard dengan untuk dunia masuk. F&B ni, dalam bidang F&B ni. Jujur saya kata, saya dok minat langsung masuk. Sungguh. Sampai sekarang ke? Sekarang lain cerita. Lain cerita pula. Sekarang minat sangat dah. Dia kalau ikutkan saya bidang masak ni bukan saya dok minat ke, tapi saya minat dengan marketing. Saya suka main benda-benda ada kait dengan marketing. Okey. Dok sebab masa dekat Singapura yang saya kata saya masuk bidang bidang F&B kan, bidang masak. Sebab pun dalam keadaan terpaksa kau. Sebab yang first kali dari segi pelajaran kita kurang, jadi merantau pula tu kan, peluang pekerjaan kita pun kurang juga. Betul. Lebih kurang gitulah maksud dia. Jadi kita doklah study sampai U ke tinggi-tinggi mana-mana pun. Jadi peluang untuk kita cari kerja tu memang sangat sempit lah, kita kata gitulah. Kebetulan Singapura ni, saya rasa bukan Singapura je lah, seluruh dunia pun bidang F&B ni memang nak orang mau. Selalu nak orang lah. Gitulah. Orang nak makan senang ceritanya. Orang nak makan, tak ada orang nak kerja. Gitulah. Pasaran dia besar. Orang nak makan, kita tak reti. Tak ada orang nak kerja. Aircon terpaksa. Bakery terpaksa. Bakery tu adalah minat sikit. Ada minat sikit. So after bakery tu F&B lah, bidang masak lah, bidang masak. Masa tu belajar? Dok, memang kerja lah. Kerja di restoran ke hotel? Masa first job saya masuk bidang F&B tu, saya ingat lagi dekat dalam kilang.
Kilang. Tapi kanting yang ada dalam kilang. Kita buatlah apa-apa yang kita boleh. Mula-mula tu lah. Diajarlah. Macam bos suruh kita buat apa, kita buat je lah gitulah. Tu berapa lama tu? Dalam 5 tahun kalau tak silap saya. Lama lah maksudnya Richard kat Singapura ni. Ya. Saya dekat Singapura kalau tak silap 7 tahun saya ada dekat Singapura. Semuanya. Total 7 tahun. Bidang masak je saya ada dekat Singapura pun dekat 5 tahun. Tapi bukan tepat je lah. Kita lagi lah tukar-tukar restoran, tempat lah kedai untuk semua. cari ilmu yang lebih. Yang penting sekali kita nak cari gaji yang lebih lah. Gitu je lah. Dan memang lebih lah dapat kat sana kan? Satu, Richard, bila kita duduk dalam bidang masakan ni, cakap macam chef. Sebab saya tengok banyak filem-filem ataupun video-video bersiri masakan ni. Satu, memang bos yang dalam bidang masakan ataupun restoran ni memang tak bertapis. Dia sembuh je kita, dia marah je kita kalau kita tak potong daging tak kena, potong sayur tak kena kan. Masak ini tak masak, overcook ataupun medium rare pun tak jadi. Richard sendiri macam mana? Bos macam tu juga ke ataupun dulu memang macam gitulah. Kalau tangan ada, kalau macam bos tangan ada sodek, dia lepas. Dia lepas gitu lah. Kecuali pisah je lah. Pisah tak lepas lah. Pernah kena lah sudipnya? Wajib. Dululah. Itu syarat masak sedap. Tapi zaman ni lain dah. Zaman ni kalau macam contoh anak buah, kalau kita marah sikit esok dok magi, kita kena buat diri. Kita harus bersabar lah gitulah. Manja. Dok lah, tapi cara dulu tu memang terlampau jugalah bagi saya. Tapi 5 tahun kan dekat Singapura, duduk dalam bidang F&B ni. Ya, kan betul. Dengan suasana kerja dengan mungkin bos yang sangat tegas macam tu kan, garang gitu ya. Asyik marah pakai sudip ni nak ceritanya ni. Waktu tu tak ada rasa nak give up pula, Richard? Tak ada, sebab kita masuk kedai makan tu, kita bertujuan nak belajar. Maksudnya dah ada minat waktu tu? Tak ada juga? Tak ada minat kau. Sebab tujuan kita nak belajar, sebab kita nak pergi cari kerja lain supaya kita boleh dapat gaji yang lebih tinggi. Itu mission dia yang besar tu kan. 3 kali dah Richard ulang gaji yang tinggi. Okay. Tapi kan saya tertarik tau bila Richard bagi tahu tadi kan, bila kita belajar tak seberapa kan, belajar tak seberapa, jadi kita nak dapat kerja yang bagus pun result kita ala kadar. Waktu tu kan Richard ada tak macam satu perasaan rasa kesal ke kan, rasa macam ruginya aku tak belajar betul-betul kan dulu kan, rasa macam susahnya nak dapat kerja yang mudah dengan gaji yang aku nak, ada tak terasa waktu tu? Waktu tu? Kalau waktu tu tak adalah. Kalau sekarang mungkin ada sikit. Kalau sekarang ada sikit. Kalau dulu saya belajar sungguh sikit, mungkin dapat cari kerja yang lebih baik ke gitu. Tapi nak kata gana lah, dah hanya mikir je lah. Kita hanya dapat mikir je lah. Baik. Waktu tu dah boleh berfikir kan. Biarpun kita tak mampu untuk memperbaiki pelajaran kita sendiri, kita terserahlah kepada anak. Kan kebijaksanaan tu turun kepada anak gitu ya. Cik, di Singapura yang 5 tahun tadi tu, kan sebab pasal gaji 4 kali tadi Cik sebut, berapa gaji masa tu kalau ingat? Berapa ringgit kalau convert? Ringgit. Okey, kalau masa hak paling tinggi saya dapat dekat Singapura masa tu lah. Hak paling tinggi tu saya dapat 1,600 sebulan. Sebulan. SG. Masa tu 2 kali ganda je. Tak ada 3 kali ganda. Maksudnya 1,600 $1 lah waktu tu. Jadi lebih kurang kat 4,000 jugalah kalau balik lebih kurang gitulah. Tapi masa tu memang untuk duit tu, pendapatan tu untuk Richard personal ke ataupun terpaksa juga hantar ke mak ayah sikit ke ataupun macam mana? Personal saja. Lepas tu kalau macam Arif tanya saya, macam mana Richard balik ke Malaysia, balik ke kampung sendiri tu, saya gini, sebab ada seorang kawan dia cari kita, dia kata dia ajaklah kita macam nak berniaga kedai makan dekat buka kedai dekat kampung sendiri, dekat Terengganu lah tu. Jadi saya pun niat tu, sebab kita kerja dekat Singapura, macam mana pun negara orang kau. Ya tak? Kita kerja pun satu hari tu kita nak balik
ke kampung halaman kampung asal kita juga. Jadi saya pun ambil lah kesempatan ni, ambil lah peluang ni, kata nak bisnes, nak buka kedai makan, saya ambil lah kesempatan ni untuk balik ke Terengganu lah. Memang buka tak kedai tu? Buka. Okey. Buka. Jadi scam. Memang kawan-kawan sekolah lah, kawan sekolah lah. Kalau ingat tahun berapa buat comeback di Malaysia tu? Kalau saya tak silap 2007 rasa. 2007 start start my business journey lah. Perjalanan bisnes saya. 8 tahun dah lah. Lebih kurang 8 tahun dah balik. Balik. Contoh macam mana? Balik ke sini. Balik ke Gano. 8 tahun sampai hari ni lah. 2007 sampai hari ni lah. 2007. 2007. Okey, maksudnya pergi Singapura tu kumpul modal, lepas tu buka kedai dekat Gano. Kawan yang ajar. Kawan pam duit. Masa tu modal pinjam dengan ayah kot. Tak banyak lah masa tu, 35,000 saya ingat lagi. 35,000. Banyak duit ayah. Ayah banyak duit. Ayah pun pinjam kot. Ayah pun pinjam dengan orang. Masa tu memang tak ada pengalaman untuk berniaga. Buat je lah apa yang kita tahu, gitu je lah. Okey. Baik, kita nak tahu juga survival berniaga di Terengganu. Macam mana? Ya, pengalaman dah ada sikit sebanyak, balik berniaga di Terengganu, buka kedai, modal duit ayah sikit tadi, duit sendiri sikit, member pun support juga. Partner lah, ada share partner jugalah dengan member. So macam mana survival dekat Ganu? Macam mana survive dekat Terengganu macam mana survive dekat Terengganu Tu jual apa je? Restoran kedai makan lah. Restoran. Sebab masa tu, kalau masa tu ada macam kedai kopi hot macam Otam gitu, kan hot kan. Kita pun kopi lah macam konsep dia. Sebab hot, apa kelebihan kita tahu masak. Kita tahu masak, jadi kita bolehlah buat banyak menu sikit dalam kedai makan kita, gitulah. Okey, jadi bila start je kedai tu beroperasi, dia gerai ke restoran macam mana, Richard? Restoran kedai lah. Kedai. Boleh masuk berapa ramai satu-satu masa? Kita nak dalam satu masa mula-mula tu besar ke, kecil, sederhana ke? Sederhana je, dalam 10 meja, 12 meja je. Satu meja tu dalam, saya rasa boleh duduk dalam 4 orang gitu je kot. Meja kecil lah. Standard meja lah. Standard meja, ya betul. Gitu je. Jadi kedai tu beroperasi sampai sekarang? Saya masuk pun dalam partnership tu dalam berapa tahun 2 tahun je. Oh, tak lama. 2 tahun je. Sebab biasalah, sebab kita dah cebugi dalam bidang bisnes, bidang perniagaan ni, kadang-kadang macam pentekaran ke, ataupun dari segi cadangan semua, nak kata mana tak sependapat ke? Ya, masing-masing ada pendapat sendiri gitu. Jadi dengan rakan partner tu. Ya, jadi kita pun buat keputusan untuk berundur diri lah. Jadi pada tu dia orang pun masing-masing buat niaga sendiri dah. Restoran tu ada lagi lah. Restoran tu restoran tu yang asal tu tak ada dah. Yang asal tu tak ada dah. So ada salah satu partner yang sekali dengan kita tu, dia ada bukalah restoran dia sendiri. Masing-masing ada buka restoran sendiri dah masa tu. Saya sendiri je. Maknanya bila kita berpecah, masing-masing dia orang ada restoran sendiri. Lepas tu saya pun cari kerja lah dekat luar. Masa tu. Baik, sebelum kita ke kerja seterusnya, sebab berdasarkan cerita Richard ni, Tasha, ayah Richard ni baik sangat kan, nak pinjam ataupun nak buka kedai. Ini Richard, duitnya kau buka lah. Betul ke ayah baik? Saya rasa semua ayah pun baik juga. Bukan ayah saya je kot. Semua ayah pun layan anak dia dengan baik rasanya. Ayah Richard memang baik lah. Memang tak garang. Garang tu biasalah. Kalau dulu memang garang sikit. Masa kita budak, memang ayah dengan mak memang garang lah sikit. Jadi bila bawa balik CJ SPM tu,
Okey. Itu je. Betul lah. Nampak ayah memang bersedia lah dengan result SPM tu waktu tu. Kita pun dok belajar. Kita memang pergi sekolah Ayah memang pun main faham Dia je. macam as expected lah tu. Expected dah. Ya. Okey, tapi betul ke yang kata ayah pun meminjam juga tu untuk bagi duit modal Ya, dekat betul tu? lah. Betul lah. Jadi macam mana Richard waktu tu? Richard mungkin akan rasa macam terharu kan. Ayah pun sakut pergi minjam nak bantu Richard. Masa untuk tu dapat kerja untuk dah buka kedai. Macam mana? Masa tu saya pun rasa, lah baru saya tahu. Saya mikir mula-mula tak tahu. Tak tahu. Lah baru tahu. Ayah rupanya pinjam dengan orang. Kita segan pula. Bahasa segan lah. Jadi bisnes tu buat dok jadi. Habis duit ayah gitu je. Ya. Lepas tu saya pun pada bisnes tu saya pun kerja lah dengan orang. Masa tu saya jadi sales, macam sales advisor jugalah. Kerja dengan orang buat sales advisor. Jual apa tahu tak masa saya jual apa tu? Jual minyak rambut. Minyak rambut. Dulu rambut banyak kot. Dulu rambut banyak lah kot. Dok banyak mana dah masa lebih tu. kurang gini lah. Lebih sikit lah. Lebih sikit. Lebih sikit lah. Okay. Saya baru teringat yang pasal hutang ayah tadi tu. Bayar balik tak? Dah bayar lagi. Tapi dah bayar lagi. Tak bayar lagi. Tapi itu kat ayah lah. Yeah. Ayah dengan yang memberi pinjam tu? Yang memberi pinjam tu bayar dah. Selesai dah. Takut dia tengok nanti duit aku. Dah. Tak apa. Cooking popular dah. Pada ni telefon banyak kan masa. Ni confirm popular ni keluar podcast hidup ni kerah ni. Okey, Richard. Jadi bila buka restoran yang kali kedua ni sukses? Menjadi? Mula-mula tu sukses lah. Masakan panas lah. Masakan panas. Okay. Masakan panas ada, western ada, local food pun ada. Memang saya untuk kali kedua ni memang saya 100% saya fokus semua. Sangat-sangat fokus lah. Nak buat dia berjaya. Sampai bila tu? Ni 7 tahun. 2 tahun juga? 7. Ini lama. Ni lama sikit 7 tahun. Memang tahan sabar sampai 7 tahun lah. Ya, kalau macam Arif nak tanya saya, susah tak nak buka kedai makan. Saya boleh kata masa saya tu memang sangat susah lah. Memang sangat susah. Sebab kenapa saya kata susah? Sebab bila kita buka tu saya nak jimatkan kos. Jadi dari segi upah pekerja tu saya pun tak berani nak ambil tukang masak yang hebat. Kita ambil hak macam dokti pun tak apa. Tahu sikit-sikit pun tak apa. Masuk tak apa, saya ajar sama orang. Saya ajar biar sampai mahir lah gitulah. Jadi gaji pun murah sikit. Gitulah. Sebab nak gajikan murah sikit, ya, tak ada sebab kita nak sikit, baru-baru nak start berniaga, jadi kita nak jimat kos kan. Memang jimat memang macam sampai gila-gila gitulah saya. Masa tu lah jimat. Beli sayur pun kadang-kadang kita beli sayur dekat pasar ada, tapi kadang-kadang pasar raya ada buat offer ke benda, kita pergi sapu. Mana yang murah lah. Gitu. Tapi 7 tahun tu lama je. Sangat lama. Ada ketika mungkin ada sale yang tinggi ataupun melambung, ataupun ada ketika tak ada customer, drop lah sikit. Ya, betul. Yang paling tinggi sale ketika tu Cik, dalam sehari berapa? Kalau boleh ingat. Boleh ke? Boleh lah. Tu nak tahu tu. Maksudnya dah balik untung, dah balik modal ke untung dah dapat ke? Okey, adalah dah sampai 5 angka. 5 angka? Tu sebulan ke setahun tu? Sehari. Dalam 10,000. Sale lah. Ada. Tolak modal semua bersih ada berapa kat tangan tu? Tolak. Tengok kita kalau macam net tu kita kira dalam 15% lah net. Bersih. Bersih lah. Sehari kita pun nak tu sehari je, tapi kalau macam daily tu tak ada sihat macam tu. Kadang-kadang bukan ada, hari-hari lah. Bukan hari-hari lah. Baik, bila cerita tentang buka kedai makan ni kan, saya selalu dengar orang cakap ramai orang nak buka kedai makan. Tapi satu benda yang kena penting sekali adalah bila kita nak buka kedai makan ni, kita sendiri kena pandai masak, dia kata.
Kalau tak pandai masak, takut nanti tukang masak lagi. Kita pula tak pandai masak. Okay, Richard macam mana? Memang Richard masak ke? Bila ada buka cawangan 1, cawangan 2, cawangan 3 tadi, macam mana Richard nak pastikan masakan kat cawangan-cawangan lain tu cita rasa dia sama macam hasil masakan Richard tu? Okey, macam ni lah. Bagi pengalaman saya lah. Okey, pengalaman saya nak buka kedai makan, dok semestinya nak kena tahu masak. Tapi kalau kita dok tahu masak, tapi kita kena pandai untuk dari segi management. Management untuk manage business semua tu kena hafal lah tu. Bagi saya lah. Okey. So kalau tanya saya kenapa saya gagal dalam bidang kedai makan tu, masa mula-mula tu memang ilmu untuk bisnes tu saya kurang sikit sungguh. Sebab kita ni tahu masak je. Kita dot pun nak jaga kedai, nak bisnes, nak manage semua dot langsung. Jadi sambil buat sambil belajar lah, gitulah. Banyak jugalah kesilapan yang kita pernah buat sebelum ni. Gitu. Jadi itu yang bila kali kedua tu Richard upgrade, tambah baik. Ada tambah baik sikit. Tapi tetap juga ada cabaran macam tu. Cabaran, memang cabaran paling banyak pada masa tu saya. Saya yelah pernah buka, yelah tadi saya sambung pula tadi saya kata pernah buka cawangan sampai 3 buah cawangan kan. 3 buah cawangan, central kitchen, macam tadi dah tahu Arif yang tanya ke Tasha yang tanya macam mana nak control kualiti tu kan. Kita sebab itulah kita set central kitchen tu. Jadi kita untuk kawal kualiti kita taklah sampai 100% pun, kita sekurang-kurangnya kita dapat kawal 80%. Gitu. Tinggal 20% tu dari segi skill masak dah. Bermaknanya macam dari segi sos, bahan asas tu perasa kita standard dah. Gitulah. Cakap pasal masakan, set kita pun dah bau makanan. Saya pun setuju juga tu. Tiba-tiba bau masakan ni. Okey. Dalam era ataupun dalam tempoh jatuh bangun perniagaan tu kan, perniagaan kedua, perniagaan pertama jatuh, perniagaan kedua buat tapi 7 tahun bertahan. Siapa yang ada bersama Richard? Family ke ataupun masa tu dah kahwin, ada wife ke macam mana? Ada wife dah. Okey. Ada wife dah masa tu. Siapa yang bersama saya siapa? Ataupun Lone Ranger? Saya dengan partner saya je kot. Masa tu ada partner seorang lah. Kalau dalam ahli keluarga tu wife yang banyak bagi sokongan. Sokongan. Tak sokong lah ke? Gaya macam tak sokong ni. Abang, jangan kerja ni bang. Kurang sikit. Betul lebih kurang itu lah. Oh ya. Lebih kurang gitu lah. You nak buat bisnes kedai makan lagi ke? Tak payahlah. Gitulah. Dia sebab dia nampak saya macam naik turun dia tak macam, naik naik turun. Senang cerita dia dok yakin sangat dengan kita. Senang cerita gitu. Dia takkan nak cek ni siapa. Baik, dia perlu sampai waktu lagi. Belum. Maksudnya kahwin masa tutup bisnes pertama tadi? Ya, betul. 2007. Saya kahwin 2007 kok. Betul lah. 2007. Balik ke Ganu tu dari Singapura tu? 2007 kok. Kahwin tahun tu. Lupa tahun ni. Sorry. Silap dah. Saya balik dengan Anu ni 2008. Saya kahwin 2007. Di Singapura. Masa tu PJJ ke? Tak balik Terengganu lah. Kahwin tu kita balik Terengganu, kita buat jamuan semua tu. Siap-siap habis semua dah. Balik kerja pula. Balik Singapura kerja pula gitu. Faham. PJJ dululah. Gitu. Cik, satu sorry saya nak tanya sebab saya tak faham orang kata adat orang Cina macam mana kan, orang kampung ataupun mak ayah dalam perkahwinan ni. Sebab cik kata masa kerja dekat Singapura je lah pendapatan tak adalah tebal sangat masa tu kan. Tak ada. So macam mana boleh kahwin tu ataupun family support 100%? Nak kahwin tu
Gini lah, masa saya nak kahwin tu, umur saya baru 23. Ui, mudanya. Umur saya 23. Dengan senang cerita, kita haruslah bertanggungjawab apa yang kita telah buat. Gitulah. Maksudnya dah jatuh cinta lah. Gitulah. Okey. Jadi kita pun kahwin lah awal. Isteri waktu tu umur berapa masa kahwin tu? Masa isteri umur 21. Oi, mudanya. So dia tengah belajar ke macam mana? Tak, dia kerja kot. Dia kerja dekat Singapura kot. Kenal kat Singapura lah ni. Kita saling berkenalan dekat Singapura. Okey. Dia orang mana? Dia orang Johor. jiran. Orang Johor, Segamak. Kat Segamak. Area Segamak situlah. Tempat saya lahir tu Segamak tu. Mak ayah restu lah. Saya Terengganu lah. Mak ayah okey lah. Okey je. Okey je, tak ada masalah. Okey, baik. Jadi hari ni Richard ada 2 orang anak. Ya, betul. Seorang Tambah lagi nanti. InsyaAllah Cukup, muda. aduh. Sebab Cukup, muda lagi Richard. Aduh, dah bodoh cukup. Okey, jadi satu posting Richard yang viral. Bila Richard kongsikan keputusan SPM anak yang baru je dapat baru-baru ni, SPM 2024, betul? Kan, dengan keputusan SPM Richard. Saya rasa posting tu FYP dekat TikTok. Kan? Dan awal tadi Richard dah kongsikan kan, Richard belajar biasa-biasa, keputusan pun yang aja-aja. Bukan biasa, teruk. Tapi anak sangat cemerlang Richard. Apa sebenarnya pendekatan yang Richard bagi dekat anak tu supaya dia jadi sangat hebat kan dalam pelajaran dia tu? Apa Richard lakukan? Okey, yang pertama sekali, kalau dari segi pelajaran tu saya tak bagi napa-napa pun. Sebab kalau tengok result kita, memang kita tak layak nak ajar dia. Sebab kita tengok buku dia, kita sendiri pun tak erti. Okey, ni yang saya nampak lah, banyak jasa daripada guru dengan kawan-kawan yang dia bergaul lah. Circle dia. Circle dia suka belajar, saling macam nak mencabar. Tahun ni Sam ni saya dapat 90, awak dapat berapa? 80 je. Jadi dia pesaing positif lah. Okey. Jasa guru pun memain peranan yang sangat penting jugalah bagi saya. Anak first ya? Yang anak first ya. Okay, anak sulung anak lah. ke second? Anak second dari segi pelajaran dia ke? Umur berapa dan pelajaran macam mana? Okay. Anak bongsu saya umur 12. UPSR lah tahun ni. Kalau dari segi pelajaran tu, bagi saya okey je. Okey. Janji dia pas sudah. Mana tahu SPM nanti 9. Ni macam payah sikit. Ni macam payah. Janji dia ada kredit pun okey dah. Kira kan sangat bersyukur dah lah. Gitu. Tapi posting tu memang viral, memang banyak view dan juga banyak like, banyak share juga. Dan itu adalah konten yang Richard selitkan dalam TikTok. Dan kalau kita tengok majoriti konten-konten dekat TikTok Richard adalah konten berkenaan dengan masak. Ya, betul. Macam mana mula terjebak dengan content creator dalam bidang masakan pula? Tadi buka restoran dah tutup 7 tahun. Macam mana jadi content creator ni? Macam mana nak jadi content creator ni Wife paksa? Tak. Wife dok paksa. Wife cuma bagi ayat suruh saya jangan bazir masa. Dok paksa suruh saya jangan bazir masa. Macam buat benda-benda hak bukan-bukan. Sungguh betul. Okay. Sebab mula-mula kalau buat konten ni, memang mula-mula tu memang tak ada income je. Suka-suka je lah. Buat suka-suka je. Masa tu saya tengah masa saya tengah buat konten ni, saya ada dekat masa ni saya kerja mana? Kerja dalam hotel dah. Kerja hotel dah. Okey. Kalau ikutkan, saya bukan konten yang full time, saya part time konten je sebenarnya. Okey. Saya ada main job saya lah, kerja sebagai trainer, operation manager dalam industri hotel. Sampai sekarang? Currently sekarang. Ya, betul. Hotel mana nak menginap ni? Hotel yang area dekat Kuala Terengganu lah. Arena Boutique Hotel. Okey. Jadi sekarang bekerja di sana lah. Saya bekerja di sana. Operation manager. Operation manager, ya, betul. Maksudnya uruskan bahagian hospitality sekali lah. Semualah.
Cuma posisi tu operation manager, tapi A sampai Z tu kita kena kita kena buat belaka, kita bertanggungjawab untuk tahu belaka lah. Gitu. Yalah, itu fungsi sebagai seorang manager kan, kena tahu semua. Tapi masa mula-mula Richard buat konten tu, memang niat nak jadi content creator ke, ataupun saja-saja suka nak share pasal masakan ke, atau macam mana? Mula-mula sekali duk kongsi-kongsi pasal masak tu. Jujur saya kata, saya memang ada niat untuk jadi content creator. Yes. Sebab tadi saya memang sangat minat dalam bidang marketing. Ya, tadi di awal kita cakap kan. Ya. Jadi sebelum ni memang saya suka, macam saya adalah buat video untuk macam bagi ke kawan yang berniaga semua tu. Kadang-kadang dia orang pun reject, tak maulah, tak payah buat lah, saya malu dia benda-benda. Jadi saya pun buat sendiri. Saya rasa susah ni nak buat video, nak buat iklan bagi ke orang. Baik kita promote sendiri je lah. Gitu. Di situlah bermula. Tapi mula-mula tu kita malu juga sebenarnya. Betul. Bukan Arif sekarang dia memang tengah berjinak sekarang ni. Sekarang asyik tengok video je dia. Tapi perasaan malu tu betul. Ya, saya setuju. Kita akan fikir, macam mana orang tengok gambar aku, video aku tak? Malu ke? Macam mana Richard ni? Macam mana Richard konsisten buat tu? Sampai hilang rasa malu, rasa macam dulu tak ada orang nak tengok kita. Yelah, sebab saya ada set satu target bagi saya sendiri benarnya. Macam contoh, sekarang saya start buat konten dah. Start buat video. Saya bagi target, saya bagi saya 1 tahun. 1 tahun. Kalau 1 tahun kita dok nampak result, kalau dok nampak napa-napa yang ada luar biasa tu, tak ada lah maksudnya rezeki. Give up lah. Lepas lah. Sambung pula kerja kita lah. Gitu. Video yang Richard sediakan tiap-tiap hari nak post dekat TikTok tu, berapa banyak sehari? Ke ada selang-selang hari baru nak kongsi? Dalam tempoh setahun tu sebelum seperti hari ni. Saya plan nak post 3 video dalam seminggu. Okey. Tapi sampai hari ni saya dapat lagi untuk buat sedemikian. Busy. Sebab kita sambil kerja, sambil buat konten kan. Jadi masa kita dok tentu. Kadang-kadang tahulah, kadang-kadang kalau nama TV jemput kita pergi ke podcast dia, kita kena lepas dulu. Contoh. Tak apa, dekat sini pun satu konten ni. Jimat dah satu. Okay. Tapi kan nak jadi content creator, saya rasa di awal tadi kan Richard bagi tahu kan, Richard nak cari kerja pun, Richard punya mission adalah nak dapat gaji tu lebih. Kan, nak dapat gaji banyak. Ya, betul. Orang bekerja memang nak, sebab gaji tu adalah motivasi sebenarnya. Okey, jadi content creator, kita ni diwar-warkan bahawa jadi content creator bila kita popular, kita meletup, wow, income memang tak apalah, duduk rumah jadi content creator pun dah okey dah, cukup makan setahun. Betul ke bagi dikata? Macam Richard, berapa banyak sebenarnya Richard boleh jana hasil dengan menjadi content creator ni? Berapa boleh jana? Boleh cakap ke? Okey, sebelum yang paling tinggi, yang paling rendah mula-mula dapat berapa? Yang paling rendah awal-awal dulu dapat income tax cari saya. Saya rasa ramai nak tahu. Okey, untuk sekarang sebab saya okeylah, senang cerita, saya ada 2 income sekarang. Okey. So kerja? Okey, kerja dengan buat konten. Jangan risau, saya ada saya ada buat income tax. Tiap-tiap tahun lah. Tiap-tiap tahun memang saya akan buat income tax. Akan bayar cukai, Okeylah. Sampai mana dah? Topik tu sampai mana dah? Saya lupa dah. Income awal. Aduh, ada. Ikan awal. Okey. Dalam 5 angka adalah. Start turun 5 angka? Start awal-awal dulu. Awal-awal? Awal-awal ada 500 pun mujur tu. Tapi sekarang ni 5 angka sebulan. Lebih kurang lah. Lebih kurang begitulah. Inginkan 6 angka, buka kerja untuk kami. Yes, memang saya akan next target tu memang saya nak cecah sampai 6 angka. Tahniah, kita tumpang gembira. Tapi banyak
banyak planning lagi lah di sebaliknya. Betul lah. Banyak konten lagi, banyak kena improve editing lagi. Betul. Dari segi jaringan view, golongan viewer tu, kena banyak lagi. Baik, satu je kita nak tanya. Hari ni kita boleh kategorikan Richard ni, Tasha, dah berjaya Ya, betul. Tak. Saya rasa tak. Pada Richard lah. Pada kami cukup berjaya lah. Betul lah tu. Kerja pun dah stabil, keluarga pun dah membesar kan. Keluarga, isteri, anak-anak pun dah berjaya. Mak ayah masih sihat dan bekerja. So macam mana Richard nak balas balik jasa ayah yang pernah bagi pinjam, yang membesarkan Richard? Yalah, dari dulu keluarga bukanlah senang sangat. Tapi sekarang ni ada duit sikit, macam mana bantuan Richard kepada mak ayah? Bantuan. Saya nak katakan ni yang saya boleh buat ni macam okeylah, saya tengok apakah yang dia orang perlukan. Saya cuba realisasikanlah apa yang dia orang hendak, apa yang dia orang nak. Gitu je lah. Contohnya dia nak apa? Apa yang Richard bantu? Yang Richard pernah realisasikan permintaan mak ayah ni. Kenapa berpeluh tu? Ada. Tak ada idea sekejap. Sekejap tak ada idea. Okey, sebab mak ayah saya pun dia ada income dia orang masing-masing. Jadi dia tak harap sangat. Ya, dia kalau ikutkan dia dok harap sangat lah. Anak bagi dia ambil. Gitulah, lebih kurang gitulah. Yang datang tak tolak, tapi kita tak meminta. Macam tu kan. Mak ayah sihat, tak ada apa-apa sakit tua ke? Ya, tak ada. Buat sementara ni sihat lah. Sihat. Tapi kan Richard, apa yang Richard belajar kan dalam hidup ni? Kan Richard, kalau kita tengok secara, kalau kita nak simpulkan lah, maksudnya perjalanan kehidupan Richard yang bersederhana, muda-muda dulu kan, belajar dengan keputusan peperiksaan SPM yang pun sederhana juga kan. Tapi lepas tu melalui zaman pekerjaan yang ada jatuh bangun kan, buat bisnes tak jadi, kejap jadi, kejap tak jadi, jumpa tak pernah jadi. Tak pernah kan? jadi. Memang masa yang sangat detik yang sangat menderita lah masa saya berniaga. Hari ni Richard kata Richard sangat happy. Pada macam saya lihat secara peribadi, saya tengok Richard happy dengan pendapatan yang Richard ada. Kan? Jadinya macam mana Richard terus kekal positif? Kan, percaya bahawa Richard pada satu masa nanti pasti akan kecapi kejayaan, walaupun ada banyak sebenarnya kan rintangan yang Richard lalui dalam hidup tu. Apa yang Richard pegang ni? Apa yang saya pegang Okey. Aduh, nangis Richard. Nangis. Dah saya tak pegang apa-apa lah. Saya follow the flow saja. Kalau untuk masa akan datang ke untuk hot sebelum ni? Bila Richard kenang balik lah, maksudnya kekuatan Richard hari ni kan. Apa yang Richard, prinsip Richard, pegangan Richard untuk terus jalani kehidupan tu sampai kepada Richard hari ni. Dulu-dulu pernah susah kan? Susah. Susah memang sampai mikir nak macam tamatkan hidup kita sendiri. Pernah rasa nak mati? Ada. Sungguh. Sebab masa kali kedua saya berniaga tu, cawangan nampak buka banyak, tapi tutup pun banyak juga. Tapi masa tu ada hutang tak Richard? Banyak. Ya, sebab hutang lah membuatkan kita berasa macam aduhlah, kenapalah macam kita usaha tak jadi kita dalam 7 tahun ni kita usaha sungguh-sungguh, tapi dok nampak hasil tu tak apalah, biarlah. Dividen pun tak ada tu, dividen pun tak ada juga masa tu. Kita setakat ambil gaji pokok je, niaga tapi ambil gaji pokok je. Lepas tu hutang tu berlambak masa tu. Memang mikir-mikir macam aduhlah, sia-sia saya jadi manusia lama ni. Sungguh memang kita down tau. Hati-hati kita memang down masa anak tu. Ada dah waktu tu? Anak ada dah. Anak bongsu, anak sulung ada dah belaka. Lepas tu macam mana boleh selesai tu semua tu hutang tu? Banyak tak hutang tu? Berapa puluh ribu, ratus ribu sampai? Ratus ribu lah. Ratus ribu bagi saya masa tu memang banyak lah. Memang besar betul tu. Betul-betul. Lepas tu macam mana pelan-pelan dapat recover balik? Recover gini lah saya, sebab saya kan ada satu share partner dengan saya kan masa tu. Saya bincang lah dengan share partner saya, apa kata gini lah,
Sebab kita dah 7 tahun kita partner, kita bisnes bersama, kita pun saling mempercaya sesama sendiri. Okey, cuma masalah sekarang kita macam ni. Kita mempunyai misi yang sama tapi visi kita berlainan. Visi kita berlainan, cara dari segi pendapat semua. Jadi kalau hari-hari kita bertengkar pasal awak nak buat ni, saya pun nak buat lain, jadi dia tak akan ada satu hasil. Apa kata ginilah, saya kata kita buat satu pilihan. Pilihan pertama, saya ambil kedai ni. Pilihan kedua, awak yang ambil kedai ni. Gitu je. Siapa yang ambil alih kedai ni, siapalah yang selesai hutang semua tu. Gitu. Jadi pinjam tadi tu bukanlah atas nama Richard seorang, atas nama kedai lah. Nama kedai, bukan nama saya seorang. Jadi kata putusnya dia ambil. Ya, last kali dia ambil. Tapi kedai tu masih beroperasi sampai ke hari ni. Dan hutang tu dia lah settle. Dia settle lah. Saya kalau masa saya ambil saya settle lah. Kalau kedai tu saya ambil. Dia kata dia nak ambil. Kalau awak nak ambil, biarlah ambil lah, tak apalah. Sebab mula-mula tu awak yang keluar modal, saya yang tolong build up saja masa tu. Gitulah. Okey, baik. Satu juga kita nak tanya ya. Berdasarkan cerita Richard ni kan, ada banyak episod derita dalam cerita Richard kan? Dalam bidang F&B. Dalam kisah pertama, kerja 4 hari tadi, macam-macam kan, perkahwinan. Kalau yang kita boleh putar balik masa kan, dan kalau kita boleh tanya satu kenangan ataupun benda yang Richard paling menyesal buat, apa yang paling menyesal sekali? Tak cemerlang SPM ke, ataupun kerja ke, ataupun apa? Satu je. Apa yang saya ralat kan tak buat? Paling menyesal. Paling menyesal susah sikit nak mikir sebab saya kalau saya nak kata saya menyesal untuk ceburi bidang F&B, perniagaan pun tak boleh juga sebab dia macam bagaikan satu perjalanan kita kan, biarpun susah ke, biarpun salah ke, kena tipu ke, gana-gana ke, dia satu flow untuk perjalanan dalam kehidupan kita. Kalau nak kata menyesal, saya rasa tak ada apa-apa yang saya menyesal sangat sungguh. Menyesal kalau tak datang kami jemput. Tu hak satu-satu ni saya akan menyesal kalau saya tak mai hari ni. Kan kau dah tak tahu cerita Richard ni. Kalau saya macam contoh, kalau saya nak kata, saya nak kata apa benda? Saya nak kata saya menyesal masuk bidang masukan. Tak boleh juga. Itu konten hari ni. Kalau saya dulu saya dak masuk bidang masukan, saya dak akan buat konten hari ni. Konten masuk hari ni gitu. Jadi apa yang kita buat sebelum ni, jadi yang saya nampak saya sendirilah apa yang saya dak suka, apa yang saya rasa menyesal dulu saya buat tu, dia beri hasil kepada saya untuk hari ni. Nampak? Saya kata saya dok minat langsung untuk masuk, tapi dia beri hasil saya hari ni. Tapi kalau saya kata saya menyesal dulu saya partnership, meniaga dengan partnership, selalu ada pertengkaran semua tu. Bila hari ni kita mikir balik, bukan menyesal, benda tu satu macam cara kita nak kenal orang. Satu flow lah untuk perjalanan macam kehidupan sambil tu kita pun dapat ilmu dari segi perniagaan, kita pun dapat ilmu dari segi pengurusan semua tu. Jadi saya rasa baik untuk saya kalau macam ni. Inilah Arif, orang kata hidup ni apa je yang jadi semua ada hikmah. Ada hikmah. Sebab itulah hidup ini keras. Okey, Richard, kita nak minta Richard untuk bercakap di kamera kita. Kan? Hidup ini, perkataan hidup ini keras dengan cara Richard sendiri. Sebut saja hidup ini keras dengan style Richard. Dalam ganu pun tak apa. Dalam cara gaya chef pun boleh juga. Hidup ini keras gitu je. Cara Richard sendiri. Bunyi ganu tak apa. Kalau bunyi ganu ni, hidup ini kerah.
Nak sekali? Boleh. Sekali lagi. Belanja. Hidup ini kerah. Gitu. Tu dia ceritanya kan tentang Richard is cooking. Kan? Ni kan dah sekarang bekerja, Richard. Saya kerja sekarang. Lepas tu content creator. Content juga. Dengan pendapatan yang lepas ni nak pergi 6 angka ni nanti, atau mungkin dah pernah dapat dah 6 angka. Saya kena korban satu bidang. Saya tak boleh buat macam ni sebab tak adil untuk salah satu. Okey. Baru nak tanya. Baik, tak ada dari salah satu. Katalah tinggal satu yang makan gaji tu kan, buat content creator ni. Ke mungkin lepas ni akan buka satu restoran sendiri pula yang betul-betul dalam bidang masakan. Kalau untuk buka restoran tu dah mungkin lah. Cukup dah. Puas dah kita main. Cukup dah sampai situ. Jangan dah. Baru nak ajak business partner. Baru ingat nak supply kursi meja ni. Okey, dekat rumah siapa masak je? Wife ataupun Richard? Dua-dua orang kita pun ada masak kau. Dia masak tengah hari, saya masak malam gitulah. Kalau masing-masing bahasa malah, kita keluar makan lah. Gitu. Orang lain masak. Sebab keluar makan ni mahal ngak, jadi kita pun masak sendiri. Kita pun kena terpaksa lah rajin sikit untuk masak kat rumah. Gitulah. Rip. Orang income besar je kat macam tu, Rip. Richard ni tahu bukan handal masakan saja tahu, tapi dia juga ajar dia punya viewer untuk bezakan udang betina dengan udang jantan. Kan ada education tau. Macam mana bezanya, Cik? Macam mana beza udangnya? Beza okey. Beza udang jantan dengan udang betina tau. Konten yang Arif kata tu tau. Sebab kita tengok kaki udang je benarnya. Ekor? Kaki? Kaki dia banyak lah. Kita tengok kaki hok pertama dia. Kaki hok mula-mula tu. Hok paling depan sekali. Okey, kalau kaki hok paling depan sekali tu dia sambung, kira kan udang tu udang betina lah. Kalau kaki dia berpecah gitu, udah jantan lah. Itu saja. Rasa sama sedap ke hok mana sedap lagi? Lebih kurang gitu je. Okey lah, tu yang paling penting. Kita tak kisah jantan betina. Tak kisah pun. Yang penting masa masak sedap. Asalkan yang masaknya Richard is cooking. Betul tu. Nanti kita kena rasa lah Richard masak nanti kan. Boleh. Kalau ada peluang, Bernama TV jemput saya lagi untuk masak ke gana-gana ke. Masa tu lah ada peluang untuk rasa lah masakan saya. Lagi seronok lah. Bila-bila masa saja. Okey. Baik, itu dia cerita Richard is cooking. Bukan The Rock is cooking ni. Richard is cooking from Ganu kita. Richard, terima kasih banyak Richard untuk perkongsian itu. Dan apa pun saya nak ucapkan kita lah dalam tim podcast, nak ucapkan tahniah juga sebab anak dapat result cemerlang SPM baru-baru ni. Sambung mana plannya? Saya dah pasti dia ada apply lah Matrix, ada apply Petronas, ada apply mana lagi ada kabar saya Matrix dengan Petronas lah, dua ni lah. All the best. Betul. Dan tahniah juga untuk Richard, dia sekarang dah jadi content creator kan, dan kita harapkan semoga terus berjaya lah menjadi content creator sepenuh masa. Betul. Dan saya tak mengaku, malah saya bangga kerana saya salah seorang follower Richard is cooking. Tepat sekali. Follow media sosial Richard is Kuting. Kuting pula. Kuting. Kita kan Ganu. Baik, all the best untuk Richard sekali lagi. Terima kasih untuk anda. Ya, pastinya kita akan bertemu lagi untuk episod-episod akan datang. Pasti dalam hidup ini kerah, kata Richard. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.